Pasalnya kereta ni datang kat sini bertowing tau. Owner mengadu kereta dia tak nak hidup. So kita orang ingatkan dia punya bateri kom. Kita tuan lah jumper. Sekali jumper, sekali crank, tiba-tiba ada bunyi yang macam tak menyenangkan. Kita pun tak nak hidup. Kereta tu rasa nak hidup pun macam hidup segan mati tak mau. Dia berat nak hidup. So kita orang check lah, kita orang try pusingkan dia punya main pulley. Bila pusing, mak ayah bukan main ketat lagi ha. Tak tahu main pulley kat mana? Ni. Main pulley kat sini. Ada dia main pulley. Ya. Oh mesti dia tanya, kenapa main pulley tu boleh jadi berat? Dia sebenarnya ada beberapa sebab. Boleh jadi dia punya piston ni tu dah sangkut, ataupun ada masalah dengan main bearing, dengan korot bearing. Kau mesti nak tahu kan, apa sebenarnya punca barang-barang tu jadi rosak. Dia bila borak pasal punca ni aku kena hati sikit ni. Kau tahu punca sebab apa? Sebab minyak hitam orang tak jaga. Satu lagi, minyak hitam yang pakai tu tak berkualiti. Dah banyak kali dah aku cakap korang jaga minyak hitam tu, jaga. Ni tak, tak pasal nak tukar enjin seketul jadi kong kat luar sana tu. Tolong jaga minyak hitam. Kalau tak hati nak jaga, tak apa, datang bagi kita orang, biar kita orang jagakan kita korang, okey? Kalau video ni bermanfaat, jangan lupa like, comment and share video ini.